Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Grace dan juga rakan-rakan sekalian. Baiklah, nama saya Nur Kisna Batrisha binti Muhammad Zamri. Saya memegang nombor matriks di 20222105019. Jadi saya punya tajuk final year project saya adalah efikasikan diri murid berkeperluan pendidikan khas integrasi dalam pelaksanaan program pembuatan roti Sijil Kemahiran Malaysia. Kita terus kepada latar belakang kajian. Yang pertama, kita nak memahami kepentingan efikasikan diri itu sendiri. Dan yang kedua, pendidikan khas dan juga sijil kemahiran Malaysia. Seterusnya kita nak tahu sokongan persekitaran pembelajaran tersebut. Dan yang seterusnya adalah efikasikan diri MBPK, faktor psikologi. Dan yang terakhir adalah pembelajaran amali. Seterusnya, baik, untuk penyataan masalah, program pembuatan roti Sijil Kemahiran Malaysia ini membantu MBPK integrasi menguasai kemahiran vokasional dan meningkatkan kebolehpasaran mereka. Yang kedua adalah kejayaan pembelajaran vokasional bukan sahaja bergantung kepada kemahiran teknikal, tetapi ia turut mempengaruhi oleh efikasikan diri itu sendiri. Efikasikan diri ini mempengaruhi keyakinan, motivasi dan juga penglibatan murid dalam aktiviti kemahiran. Seterusnya, kajian ini tentang pengalaman efikasikan diri MBPK dalam program berasaskan SKM masih terhad. Okay, jadi oleh itu kajian ini adalah untuk saya meneroka pengalaman MBPK tersebut, sokongan yang diterima oleh MBPK dan juga cabaran yang dihadapi sepanjang program pembuatan roti ini sedang berlangsung. Baik, ini adalah objektif kajian dan saya punya persoalan kajian. Objektif kajian saya yang pertama adalah saya nak meneroka pengalaman efikasikan diri MBPK tersebut dalam pelaksanaan program pembuatan roti Sijil Kemahiran Malaysia. Yang kedua adalah saya nak teroka sokongan apa yang diterima oleh MBPK tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk saya mengkaji cabaran efikasikan diri MBPK integrasi dalam pelaksanaan program pembuatan roti Sijil Kemahiran Malaysia. Saya punya persoalan ini berkait dengan objektif. Persoalan yang pertama adalah apakah pengalaman efikasikan diri MBPK integrasi dalam pelaksanaan program pembuatan roti Sijil Kemahiran Malaysia. Dan yang kedua adalah apakah bentuk sokongan yang boleh membangunkan efikasikan diri MBPK tersebut. Dan yang ketiga, apakah cabaran efikasikan diri MBPK tersebut. Seterusnya, baik, ini adalah kerangka konseptual. Atas sekali efikasikan diri MBPK. Seterusnya saya nak tengok pengalaman MBPK. Kedua, saya nak tahu sokongan dia. Dan ketiga adalah cabaran. Kemudian kita beralih kepada talab keusahawanan. Dan seterusnya, motivasi diri dan juga kejayaan SKM pembuatan roti Sijil Kemahiran Malaysia untuk MBPK. Baik, ini adalah kajian literatur saya yang saya gunakan teori efikasikan diri, self-efficacy theory oleh model Albert Bandura. Dan fokus kajian ni adalah untuk saya mengkaji kepercayaan mereka, motivasi dan juga ketukunan MBPK tersebut dalam program pembuatan roti Sijil Kemahiran Malaysia. Baik, ini adalah kajian-kajian lepas yang saya tengok. Seterusnya, baik, untuk metodologi saya menggunakan reka bentuk kajian pendekatan kualitatif. Untuk kaedah analisis saya menggunakan analisis tematik. Dan juga kaedah pengumpulan data adalah temu bual separa berstruktur. Untuk kerangka kajian, seperti saya cakap tadi, saya menggunakan teori self-efficacy oleh Albert Bandura. Persempelan adalah persempelan bertujuan. 3 orang responden yang terlibat, guru PPKI yang terlibat secara langsung dalam program SKM ini. Kriteria dia semestinya adalah guru pendidikan khas dan lokasinya saya menggunakan 2 sekolah yang berbeza. 3 orang tetapi sekolah yang berbeza. Baik, ini merupakan saya punya latar belakang responden 3 orang. Tak mau, tak apa. Right. Okey, untuk dapatan kajian bagi objektif 1 adalah meneroka pengalaman efikasikan diri. Jadi untuk hasil dapatan kajian soalan 1 ni, ketiga-tiga responden dia bersetuju bahawa keyakinan diri MBPK integrasi ni pada peringkat awal sebelum mereka
melaksanakan program pembuatan roti CJ Kemahiran Malaysia ni adalah rendah. Kemudian bila dilakukan dilakukan amali secara berulang, keyakinan diri tu semakin meningkat kerana latihan yang berulang, sebab mereka ada 28 masa untuk amali sahaja. Hasil dapatan untuk soalan kedua, ketiga-tiga responden juga bersetuju bahawa proses pembelajaran tu perlu memulakan daripada tahap asas. Maksudnya kenalkan bahan dulu, lepas tu baru beralih kepada alatan, kemudian baru cara-cara menggunakan, dan kemudian baru cara menghasilkan produk tersebut. Yang kedua adalah penguasaan kemahiran secara berperingkat. Seterusnya untuk dapatan soalan ketiga, kesedaran terhadap potensi dan keupayaan diri ni juga disokong oleh ketiga-tiga responden. Hasil dapatan untuk kajian soalan 4, keupayaan menghasilkan produk mengikut standard. Maksudnya mereka berjaya, MBPK ni boleh menghasilkan produk sendiri, contohnya macam donat, pizza dan juga bun, mengikut resepi yang telah ditetapkan. Dan keupayaan menjalankan tanggungjawab kerja ni maksudnya mereka tahu apa tanggungjawab mereka semasa menjalankan amali tersebut. Untuk objektif yang kedua, seterusnya. Okey, untuk objektif kedua adalah untuk meneroka sokongan efikasikan diri MBPK integrasi dalam pelaksanaan program pembuatan roti CJ Kemahiran Malaysia. Baik, untuk hasil dapatan kajian soalan 1 ni, saya punya soalan adalah apa bentuk sokongan yang diterima oleh MBPK tersebut. Antaranya adalah sokongan daripada guru dan PPM melalui bimbingan yang berterusan, seperti saya cakap tadi, amali yang berulang. Kemudian sokongan daripada ibu bapa, sokongan rakan-rakan, sokongan pihak sekolah dan juga agensi pendidikan. Baik, untuk hasil dapatan kajian soalan kedua, soalannya adalah bagaimana peranan guru ni dia membantu MBPK ni membina. Slide ni, hasil dapatan 1, hasil dapatan 2, hasil dapatan 3, hasil dapatan 4. Betul tak? Betul. Dia bukan dapatan kajian soalan 4. Saya keliru. Okey. Okey, saya nampak. Okey, ada 4. Okey, penyediaan dana. Okey, next. Teruskan. Okey, untuk objektif ketiga adalah untuk mengkaji cabaran efikasikan diri MBPK integrasi dalam pelaksanaan program pembuatan roti SKM. Jadi untuk soalan pertama kan, apa pandangan cikgu, cabaran utama yang dihadapi. Jadi ketiga-tiga respon ni bersetuju bahawa sikap murid itu sendiri yang menjadi cabaran utama. Yang menjadi cabaran utamalah efikasikan diri mereka ni kurang. Jadi yang pertama, subtemanya adalah ketidakhadiran yang konsisten dalam program. Maksudnya ada satu responden ni dia memberitahu bahawa murid dia setiap kali amali perlu ke bengkel, dia rasa macam tak nak datang sebab amali ni dia perlu berdiri dalam jangka masa yang lama. Jadi murid tu tak nak sebab dia kata penat. Dan yang kedua adalah kurang berani bertindak secara berdikari. Maksudnya dia nak tunggu cikgu tu bagi, selagi cikgu tu tak bagi arahan, dia tak akan bergerak. Okey, untuk soalan kedua, bagaimana cabaran tu bagi kesan terhadap kemampuan MBPK ni. Jadi dia punya tema adalah kesan cabaran terhadap keupayaan MBPK melaksanakan tugas pembuatan roti. Subtema dia adalah kebergantungan kepada bimbingan cikgu. Macam saya cakap tadilah, selagi cikgu tu tak bagi arahan, dia takkan bergerak. Seterusnya, soalan ketiga, apakah terdapat MBPK yang tunjukkan rasa kurang yakin? Cabaran dia, adakah MBPK itu kurang yakin semasa amali tersebut dilaksanakan? Dan responden ada yang mengatakan ya, mereka kurang yakin untuk melaksanakan tugas secara berdikari. Dan yang kedua, dia takut melakukan kesilapan semasa amali. Maksudnya macam ada responden tu dia bagi tahu budak tu dah lama, dah dalam 4 tahun macam tu, tapi dia masih tak berani lagi selagi tak dapat arahan daripada cikgu. Kalau cikgu kata hanya A sahaja
sahaja yang dia buat. Selagi tak ke arahan yang seterusnya, dia takkan buat. Dan yang terakhir adalah soalan keempat. Strategi, tema dia adalah strategi untuk meningkatkan efikasi kendiri. Subtema dia adalah pendedahan kepada pengalaman. Okay. Sudah habis masa. Seminit. Dah habis kan? Dah habis kan? Okey, pergi kepada ini pergi kepada bahagian perbincangan. Okey, perbincangan dia implikasi untuk kajian. Semestinya adalah guru PPKI sebab saya interview cikgu PPKI dan murid PPKI sebab semasa saya interview cikgu tu kebetulan murid tu baru saja selesai membuat mereka punya produk dekat bengkel. Dan cadangan lanjutan dia adalah boleh melibatkan sampel guru MBPK yang lebih meluas. Maksudnya bukanlah hanya cikgu yang terlibat secara langsung untuk pembuatan roti ni, tetapi I want you to go to the slide yang seterusnya, dua slide yang seterusnya. Yang sebelum rumusan tu. This one? This one? Yes. Okay, tell me what have you got to tell me? Alright, so dia objektif pertama tadi saya nak meneroka pengalaman dia. Jadi pengalaman yang saya dapat melalui itu adalah pengalaman mastery yang dibina melalui penglibatan amali secara langsung, which is hands on lah. Murid tu pergi bengkel 28 masa. Kemudian peranan guru ni dia untuk pastikan murid tu cuba sendiri untuk menghasilkan produk. Maksudnya mereka bergerak sendirilah. Cikgu ikut, mereka buat. Kemudian impak daripada psikologi, dia boleh mengubah persepsi murid tersebut daripada dia tak mampu kepada diorang berjaya melalui hasil fizikal dan yang berjaya disiapkan. Maksudnya produk tu berjaya disiapkan. Daripada dia macam tak tahu, tak pernah buat, kat rumah pun tak pernah buat, tak pernah belajar. Tiba-tiba bila datang sekolah, bila dapat amali berulang tu, dia mampu dan berjaya. Jadi ia disokong oleh kajian efikasi kendiri Bandura, iaitu kejayaan praktikal adalah sumber keyakinan yang paling kuat. Maksudnya bila diorang berjaya tu, rasa keyakinan diorang tu lagi tinggi lah. Untuk objektif kedua yang saya cakap tadi, saya nak teroka sokongan apa kan. Jadi sokongan ibu bapa ni, ada responden bagi tahu ibu bapa tu sanggup menyediakan beli baru oven dekat rumah untuk anak dia praktis. Yang kedua adalah sokongan sekolah daripada JPN dan BPK sebanyak 400,000 dan ketiga-tiga responden memberikan jawapan yang sama. Nilai tersebut adalah untuk pembaik pulih bengkel dan juga untuk peruntukan peralatan dan juga bahan. Sokongan cikgu pula dengan PPM adalah bimbingan keselamatan rapat secara sistem token. Ada satu responden ni dia memberikan token kepada murid sebab dia kata murid dia tak suka datang sekolah, malas. Okay, thank you Ben. Thank you very much. Alright, terima kasih. Saya ada komen ya. Alright. Baik. Ditulis efikasi kendiri murid berkeperluan pendidikan khas integrasi. Kenapa integrasi? Apa fungsi you letak perkataan integrasi? Integrasi itu program. You dah semester 8, 7. You tahu kita ada murid berkeperluan pendidikan khas, masalah pembelajaran ke, pendengaran ke, penglihatan. Why did you put integrasi? Okay? And then efikasi kendiri murid berkeperluan pendidikan khas dalam pelaksanaan. Mereka buat pelaksanaan ke? Mereka yang membuat program pembuatan roti tu ke? Maksudnya You tengok tajuk tu, efikasi kendiri murid berkeperluan pendidikan khas. Okay, integrasi tu saya tak nak ya, masalah pembelajaran dalam pelaksanaan. Maksudnya efikasi kendiri mereka ketika melaksanakan program ke? Itu maksudnya ayat tajuk kamu tu. Semasa dekat dalam bengkel tu. Mereka melaksanakan program. Melaksanakan program itu adalah bukan. guru atau murid? Yang laksanakan program guru, tapi yang menjalani tu murid. Jadi So tak payah tajuk pelaksanaan. ni sebenarnya you mendapatkan maklumat ni sama macam siapa? Dari perspektif guru. Betul tak? Betul. So, dia adalah efikasi kendiri murid
daripada perspektif guru. Ataupun you tulis dekat depan, perspektif guru tentang efikasi kendiri murid berkeperluan pendidikan khas bermasalah pembelajaran dalam program pembuatan roti sijil kemahiran Malaysia. Sebab you, okey kelas, grup ini ya, saya nak bagi tahu ya, bila kamu gunakan perkataan responden, Dekat siapa yang cakap kualitatif guna responden? Responden adalah, oh my god, responden adalah, okey, mereka sampel yang diambil untuk menjawab soal selidik kerana mereka memberi respon kepada soalan-soalan yang kamu tanya melalui soal selidik yang kamu tinjau. Jadi mereka respon, saya setuju tak setuju, itu maksudnya responden. Apabila dia adalah, ya, yang menjawab itu adalah yang macam kamu buat kajian selepas rintis. Untuk rintis pun adalah responden, dan untuk mereka yang menjawab untuk dalam kajian sebenar itu adalah responden. Okey, apabila dia adalah kajian kualitatif dan yang menjawab atau melibatkan diri dalam sesi temu bual, itu kita sebut sebagai peserta kajian. Okey, macam ni pun saya nampak berkali-kali, dia bukan responden, dia adalah peserta kajian sebab mereka menyertai satu sesi temu bual. Because why? Kamu bersemuka. Walaupun kamu buat secara jimit, tapi kamu jumpa kan? That means mereka menyertai satu sesi temu bual yang kamu buat. Tetapi dalam tinjauan, kamu tidak pergi duduk bersama, kau jawablah soalan satu. Tak. Jadi tolong baiki ya, itu adalah maklumat yang tidak betul. Tak percaya boleh tanya dengan pensyarah yang lain. Okay, sila baiki yang menggunakan responden. Okey Betty. Okey, so pertama sekali tolonglah tukar tajuknya ya, sebab ini I nampak memang daripada perspektif guru. Baik. Apakah pengalaman efikasi kendiri MBPK? Sorry ya, yang persoalan kajian itu you kena tengok balik. Pertama sekali, untuk persoalan kajian ni sila susun semula mengikut keutamaan kajian kamu. Bagi saya, yang pertama adalah betul lah yang nombor satu tu, dia bukan apakah pengalaman. Okey, sebab you punya dapatan tu, saya tengok dari segi pengalaman ni ada 4. Satu dari aspek keyakinan, lepas tu dari segi memulakan ni, lepas tu kesedaran terhadap potensi dan keupayaan. Okay. So you nak tengok apakah jenis-jenis pengalaman, betul tak? You nak tengok what type of experiences. Jadi dia bukan apakah pengalaman. Bagi saya dia adalah bagaimanakah pengalaman efikasi kendiri. Dia bukan apakah. Macam mana dia mendapat pengalaman itu? How? So dia pengalaman dia itu adalah daripada aspek pembelajaran dari tahap asas. Dia mendapat efikasi diri itu, dia ada juga tentang potensi. So bagi saya dia bukan apakah, dia adalah bagaimanakah pengalaman dia. Okey, lepas persoalan kajian satu, sepatutnya cabaran itu kena duduk di sebagai persoalan kajian dulu. Lepas tu barulah
sebab yang berpandukan kepada percakapan orang, kita boleh ambil seperti itu bulat-bulat sebab dia subjektif, kualitatif. Saya pun boleh cakap, oh pengalaman saya bagus, padahal dekat kelas tu memang teruk benar. Jadi itu yang tadi saya tanya siapa ya? Saya tanya bukan. Saya tanya Caitlin kot. Caitlin ke siapa yang saya tengok yang apa? Yang buat masak. Mandy. Tapi saya tengok macam tak ada cabaran je. Is it Mandy? Sebab what you say and what is happening, yes, it's not the same. You saw? So, sebab itu bila dia adalah data kualitatif, perlu ada satu data primer iaitu data utama iaitu temu bual, sekunder mesti ada, sama ada sekurang-kurangnya analisis dokumen. At least tengoklah prestasi mereka, contoh analisis dokumen macam diorang punya prestasi SKM ke. Kalau macam RPI tu RPI tak sesuai, dia punya BIM lah. Kalau ada BIM murid-murid tu kalau dimasukkan sesuai, kalau tidak bagi saya